Assalamualaikum semua, jumpa lagi dalam Igazlan Channel. Kali ni kali ketiga, keempat, kelima, sampai ke kedai, deretan kedai Keropok Leko lah. Kalau pergi ke sini mesti kita kena berhenti, kan? Ya, sini panjang sampai jauh sana. Nak beli kecil besar? Kat Kampung Kalung ni kalau ada kita nak yang dah goreng pun tapi kena order dulu. Satu set ada dalam 14 rupiah. Goreng mana? Dari sini kita ada satu lebih harga, satu batang RM8. Beli. Tengok-tengok dulu ya. Enak ni, besi dia. Besi je. Besi ada. Boleh? Ya. Mahal besi dia ni. Kita nak beli satar. Buat. Okay. Sebelum kita nak terus makan tengah hari dekat mana tak tadi dekat sebelah cukai, kita beli-beli dulu singgah-singgah kat sini. Beli dapat barang sikit. Kalau kau nak pergi sini dekat ni, dia lepas masa tengah ni masih Pahang sebenarnya ni. Kawasan Cendor. Okey lah, dah lapar sebenarnya, nak cakap apa pun tak tahu. Kita pergi makan dulu. Akhirnya kita sampai ke pintu gerbang Terengganu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak dari Johor lalu Negeri Sembilan masuk Pahang dan akhirnya go Terengganu. Jom kita gambar-gambaran kat luar. Jadi bermulalah festival Family Day kita, Family Day Roslina, untuk kali kedua dengan menantu baru. First time nak pergi Terengganu. Dia nangis-nangis. Tadi kalau dia bermulalah episod Terengganu lagi. Terengganu Darul Iman. Yang kita pergi tadi masih Kuantan lah, Cendor. Terengganu. Igazlan Channel, selamat tengah hari. Kami dah sampai ke di Terengganu dan kami nak makan tengah hari dekat kedai ni. Ni selera kampung, ada orang lapar guys. Ni Jom. Jom kita masuk, kita tengok apa yang ada kat dalam kedai ni. Wah, pemandangan cantik. Kita duduk sini. Nanti tunggu dia siap dulu.
Ini semua sendiri kan? Dia mula aku tinggi. Ni tak apa tu. Ni tak apa. Dia dah setan apa tu. Tapi tak apa. Wow. Habis. Tinggal pedal lah tu kan. Tiga benda tak apa. Ni pun tak ada Terima kasih. Saya orang hati pun tak ada sikit. Aish punya. Ya, terima kasih Aish. banyak. Aish. Yang ini tak teruk kan kemarin kan. Tak sih tak teruk. Oh ya. Macam makan raya tak ada plastik. Air boleh isi dah air. Masih ada mungkin. Hai, selamat menjaga selera. Memang datang sini sebab sirap dia je. Kan ada kalau tidak kan rasa-rasa ni kan. Ni rasa kita tak. Dia buat sendiri pati. Ada orang buat pandai dia ni pati dia. Mana dia sirap-sirap kan. Temelur balik dia kebalik. Saya tak jumpa pergi pasar sari Temelur tak jumpa. Ada, dia jarang ada. Kalau ada macam banyak-banyak dah. bukan bau kertas. Dia macam jambu lah. Kerdas dia suka. Kerdas dia suka. Dah makan angin. Dah kenyang. Alhamdulillah lah. Lepas ni kita nak masuk homestay. Dekat sini je lebih dalam 3 minit. Apa nama? Farimah Homestay. Kedai yang ni nama dia Kedai Yani. Kedai Yani Budu Selera Kampung. Tak sempat nak tengok lauk dia banyak dah habis. Mungkin sebab sedap lah. Ini makanan dia pun okey. 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 Air sirap dia paling terbaik. Oh, sedap dia sedap. Jauh-jauh jadi silap. Okey. Lepas ni mungkin kita rehat-rehat. Kita tahu ada yang keluar-keluar lah ikut aktiviti bebas. Kita tengok petang ni aktiviti. Jangan lupa like, subscribe, share. Jangan lupa like, subscribe, share. Ikatlah channel. Alamak, malu-malu pula. Okey. Sekarang ni dah habis makan. Dah minum homestay. Tengok macam mana Okey, semua dah muka penat. Kita nak masuk homestay. Lepas tu kita rehat. Mancing. Tak sabar nak mancing. Okey. Jangan lupa untuk like, subscribe. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ni. Bye-bye. Kita tengok sikit. Sekejap. Wong tu besar. Oh, betul. Macam kemaman ni ya. Kali ni kita punya apa? View kita lain sikit lah. Itu dekat Terengganu kan. Kita pergi Terengganu juga kan. Itu view pandang. Yang ni dekat Jati Nelayan tu. Sesekali tengok tempat macam ni memang best lah kan. Rasa nak duduk sini kan, tapi orang kat sini mungkin dah biasa kan. Dah tak rasa apa kan ya. Macam sama juga macam kita, dia orang pergi tempat kita, dia rasa macam best kan, suasana lain. Terengganu baik-baik tak? Terengganu antara yang terbaik.